Aktivis yang terlibat dalam kempen menentang rumah ibadat haram, Tamim Dahri Abdul Razak, baru-baru ini membuat perbandingan antara parti Urimai dengan kumpulan militan Sri Lanka, Harimau Pembebasan Tamil Eelam. Tamim, yang kini menjadi buruan pihak berkuasa kerana didakwa menghina simbol suci agama Hindu, mengeluarkan kenyataan tersebut dalam satu sindiran terhadap setiausaha Urimai, Satis Muniandi. Dalam satu hantaran di aplikasi media sosial Threads semalam, Tamim memuat naik tangkapan skrin yang memaparkan beberapa komen balas terhadap ucapan Hari Raya Aidilfitri daripada Satis. Salah satu komen menunjukkan seorang pengguna media sosial menolak ucapan tersebut dan mencadangkan agar Satis memberi tumpuan kepada isu kuil haram. Komen itu turut mendakwa bahawa Tamim dan penceramah bebas Zamri Vinod tidak pernah mengganggu kuil-kuil yang sah. Satis membalas hantaran tersebut melalui Facebook dengan mengatakan bahawa Tamim yang kini berada di luar negara cuba mengaitkan Urimai dengan LTTE. Beliau menegaskan bahawa jika Tamim berada di Malaysia, tindakan undang-undang pasti diambil terhadapnya. Seorang individu yang melarikan diri kerana takut dengan undang-undang Malaysia, Tamim Dahri, mengaitkan Urimai dengan LTTE. Jika dia berada di Malaysia, saya sudah dapat menyampaikan surat tuntutan dan membawa kes ini ke mahkamah. Dia hanya seorang pengecut yang bersembunyi di luar negara, ujar Satis dalam reaksinya. Satis juga menyatakan bahawa beliau amat kecewa dengan komen-komen kebencian yang disebarkan oleh pengikut Tamim pada 1 Syawal sambil menyalahkan kerajaan Malaysia yang gagal mengawal individu seperti Tamim yang terus menyebarkan kebencian. Jika dia benar-benar berani, dia harus kembali ke Malaysia dan berdepan dengan undang-undang. Kami juga bersedia untuk membawa dia ke mahkamah atas kenyataan yang dibuatnya. Jangan hanya berani sembang kencang dari luar negara, tegas Satis.